Review sikit boleh tak? Boleh. Daripada mana? Daripada Pasemah. Oh, Pasar Mah? Jauh. Okey, so sebelum ni pernah mari ke Sahabat Fried Chicken? Biasa tapi kat Cawang itu Pak. Cawangan Cabai Pak kan? Cabai Pak. Sini ni kira first time kan? First time sini. First time dine-in lah sekala buku. Skala buku. Okey. Kalau boleh kita tahu Kak tahu kedai kita ni daripada mana Kak? Tengok kat TikTok. Kat TikTok. Okey. So order makan nega apa je sini? Set A ke? Set A. Air je lah. Air lepas tu fries ke apa. Tu adik tu? Anu. Anak, okey. So tadi dah makan air kan? Jadi kita macam nak tahulah feedback daripada akak-akak ni. Air dia ni sedap lah. Dia macam crispy molek. Lepas tu perapi dia tu pun rasa molek lah. Rasa pedas molek. Tapi tak adalah pedas sangat. Dia makan lah. Sedap. So untuk budak-budak boleh makan tak? Boleh. Tu buat dia yang sikit lah. Dia makan. Apabila dah rasa ni, jadi kita macam nak tanya rating ataupun feedback ataupun berapa Kak boleh bagilah. Kalau kita bagi 10 lah kan, berapa per 10 Kak boleh bagi? 9 per 10 lah. 9 per 10. Sebabnya? Sebab sedap. Hok mana tengok video ni, hok mana nak terang air ni kan, boleh mari dekat Cawangan Kota Kubir Labu. Pak, memang sedap lah, macam-macam menu ada, bubur pun ada. Hok mana nak bawa anak ke gapo, okeylah nak makan bubur ke gapo kan. Kalau servis and layanan pun okey. Tempat pun luas santai, gapo boleh lah nak mari makan dengan family kau dengan saya kau memang okey lah. So boleh pakai mari belakang dekat Sabah Fried Chicken. Terima kasih.